Segalanya bermula apabila sekumpulan murid membaca komik Wira Anti Rasuah. Kisah yang menyalakan semangat berani, amanah dan integriti. Dalam dunia yang syarat dengan cabaran dan godaan, kejujuran kini menjadi kekuatan yang paling berharga. Kenal pasti dan hentikan 3 cubaan rasuah di sekolah. Wira Sekolah, misi kita bermula sekarang. Mesti. Boleh aku tengok jawapan kau sikit? Tak boleh. Itu salah tu. Diamlah, nanti aku bagi kau duit RM5. Kenapa awak meniru tadi? Meniru mungkin bagi markah, tapi kejujuran beri maruah. Jangan jual harga diri kerana duit. Maaf, saya salah. Saya akan menjawab dengan usaha saya sendiri. Saya Muhammad Zulfaris bin Zulkifli. Undilah saya sebagai ketua pengawas tahun hadapan. Siapa undi saya akan bagi 1 aiskrim. Jangan tunggu undi aku. Aiskrim untuk kau. Sedap ni. Oh, sedap juga ni. Kasih. Mana boleh macam tu? Tu rasuah tu. Alah, sikit Semua calon buat kempen. Aku pun nak menang gak. Kalau nak jadi pemimpin, kena tunjuk teladan yang baik, integriti dulu. Baru dihormati. Baiklah, saya tarik balik janji tu. Saya nak menang dengan usaha sendiri. Alamak, markah aku rendah. Kalau bagi tahu cikgu, mesti kena marah. Alah, giliklah belajar lagi. Nanti bolehlah naik markah tu. Weh, kalau aku bagi hadiah ni, mungkin cikgu naikkan markah aku kan? Ni hadiah cikgu, nanti cikgu naikkan markah saya tau. Maaf, tak boleh. Ini satu kesalahan. Kalau macam tu tak apalah cikgu, terima kasih. Rasuah bukan jalan untuk berjaya tau. Amanah lebih penting daripada markah. Betul, saya minta maaf. Saya akan belajar jujur selepas ini. Tak apa. Rasuah bukan sekadar mengambil duit, tetapi merampas nilai kejujuran dalam diri manusia. Ia bermula dari perkara kecil, dari saat kita menipu untuk menang, dari ketika kita menutup mata terhadap salah, dan dari waktu kita memilih diam walau tahu itu tidak benar. Sebab itu, nilai amanah dan jujur mesti disemai sejak kita kecil. Dari bilik darjah, dari hati yang bersih, lahir generasi yang berani menolak rasuah. Setiap kali kita menolak perbuatan tidak jujur, kita sedang menyelamatkan masa depan bangsa. Rasuah itu kotor dan salah, mengundang dosa, hilang maruah. Sedikit diberi, amanah pun musnah, hati gelap, bangsa pun lemah. Jadilah wira, jujur sentiasa, pegang prinsip, jangan tergoda. Negara maju, rakyat bahagia, bila rasuah kita hapus bersama. Kami rakan anti rasuah hebat. Siasat integriti awal. Misi berjaya. Sekolah bebas rasuah.